Aku ni kau tak nampak double chin ni. Mana maunya laju. Bag hiking ni harga dia murah. Tapi hari tu aku salah cakap tu. Tak apa, kita cerita benda yang best je dulu Kita cerita benda yang best. Kalau dulu trail runner je yang suka bag melekat kecil kat badan macam ni. Tapi sekarang ramai geng-geng pendaki yang fokuskan kepada day hike akan pakai macam ni. Sebab dalam komuniti pendakian gunung di Malaysia, kita sedang berkahwin antara pendaki dan juga trail runner. Wujudlah geng-geng compress hiking. Bestnya bag macam ni sebab dia ada poket-poket dekat belah depan ni yang kau boleh letakkan soft flask. Handphone boleh sumbat kat sini. Kalau yang jenis bukan handphone tu letak makanan lah. Macam aku makanan lah. Pada masa sama dekat belah belakang ni pun boleh sumbat barang lagi. Silap aku adalah aku tercakap yang ruang belakang ni 10 ke 15 liter. Tersasul kan? Tersasul lah hai. Ruang dia kecil je. Dalam 2 ke 5 liter tu maksimum. Sorry Dan of course yang best sebab material dia ni jenis yang highly breathable. Jadi kuranglah korang berkicap. Tapi korang takkan nampak akulah pakai bag macam ni. Sebab biasanya yang pakai bag macam ni, diorang mempunyai stamina dan boleh bergerak laju.